Inilah plugnya Plug biasa tapi baik. Tu dia dah temu menot lah. Tak lah. Okey, Ustaz tu. Kena tukar lah. Okey, nak baik ke nak biasa? Dia mesti kena duit punya. Boleh. Tak nak apa ya? Saya dah agak lah. Itu semua jawapan dia. Itulah jawapan dia. Kita tanya dia. Okey. Hey bos. Kita akan bincangkanlah masalah kereta tu. Kereta tu dia ada masalah lah. Ada dua masalah lah. Apa dia masalah dia? Masalah pertama, Puan Mas tolak kat bos. Okey. Masalah kedua, plug dia kong. Jatuh? Awak nak tukar yang baik ke yang biasa? Kau tengok muka aku ni. Muka biasa-biasa je. Tahu pun. Pergi tukar yang biasa. Tengok, dia biasa ni tu. Dia nak tukar yang biasa je. Jadi sekarang kita akan pergi spare part, kita cari yang biasa je. Tapi tahan lama bos Yang biasa nak yang baik. Nak biasa tapi yang baik. Manusia. Lumrah manusia. Yang biasa tapi yang baik. Yang biasa tapi yang baik. Jom kita cari. Okey, kita sampai spare part lah. Jadi sekarang kita nak cari plug lah, okey? Ada tak ada? Plug yang biasa tapi baik. Plug yang biasa tapi baik. Setelah aku pulang daripada spare part lah. Aku balik dari spare part. Okey, inilah plugnya Plug biasa tapi baik. Okey, jadi nanti aku akan buat video lagi untuk pemasangan lah. Apa-apa. Cara gas lah.